Apa hukum muslimat yang bertudung tapi buat konten berjoget dalam media sosial mendedahkan kelincahan? Ni. Yang dulu kita tak suka boleh ada. 80-an, 90-an, tahun 2000. Mana-mana orang perempuan yang menyanyi, menari itu ialah orang selebriti. Nak TV yang panggil dia, TV yang ambil dia masuk. Nampak? Masuk zaman milenium ni, tak payah TV dah. Semua kita ada TV masing-masing. Kita ada Facebook sendiri, nak buat akaun je. Kita ada TikTok sendiri, kita berjoget, kita ambil, kita sendiri post, kita sendiri tengok. Nampak? Jadi semua kita boleh jadi selebriti on the spot. Kerana itulah, di mana saja kita berada, kalau ilmu ada sebagai basic kehidupan kita, kita tak akan tersilap. Marilah kemajuan lagu mana pun, kita ada basic, ada pengetahuan. Sebab tu ramai orang dengan TikTok dia dapat syurga Allah. Ramai orang dengan Facebook dia dapat syurga Allah. Ramai orang dengan WhatsApp dia dapat keredaan Allah. Kenapa? Kerana dia ada ilmu. Tapi kalau yang jenis tak ada ilmu, dengan TikTok dia dapat kemurkaan Allah. Dengan sebab Facebook dia dapat neraka Allah. Kerana itu Allah sebut dalam Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang tahu dengan yang jenis tak tahu ke benda? Jadi nasihat kita lah orang perempuan, teruk benar dah sekarang ni. Nak konten punya pasal, hilang segala-galanya. Hilanglah rupa perempuan solehah, tak ada dah. Pasal apa? TikTok punya pasal. Dulu orang panggil dia ni perempuan solehah, tapi dia sekarang banyak buat konten TikTok, hilang nama solehah. Dulu orang hormat ibu bapa dia, tapi sekarang kerana nak penuhkan konten TikTok, orang tak hormat dah ibu bapa dia. Kerana apa? Kerana kejahatan ataupun sebab kejahilan anak tu tadi. 2-3 tahun lepas, mula-mula TikTok menyerang negara kita lah. Mula berat dah. Budak-budak puang ni, dia joget dalam bilik. Dalam bilik dia ambil joget. Sama ada pegang tangan atau pakai tripod. Dia joget seorang dalam bilik, dia post. Berat dah tu. Dia lagi bodoh lagi dia. Depan orang ramai, pasar, atas lain putih, jangan jalan. Dekat orang siang daging, depan pasar ikan, depan supermarket. La ilaha illallah. Nanti dah sehabis-habis jatuh maruah kita. Kan orang perempuan itu kan dimuliakan Allah. Al-mar'atu aurah fahbisuhunna fi buyuti inna. Perempuan itu ialah tubuh mereka kebanyakannya aurat. Maka yang terbaik ialah yang terlindung di dalam rumah. Dalam rumahnya ambil gambar seorang pula joget. Tak ting. Pang. Itu 2020. 2023 joget depan orang ramai. Sekarang kita marah kita tengok orang benda ni, mari warna ni. 5 tahun ni tidak marah dah. Kerana sudah jadi biasa dalam masyarakat. Betul tak? Ini masalah. Macam mana nak berobat? Inilah obat dia. Ad-dinun nasihah. Jangan lock. Kena nasihat, kena tegur, kena kritik, kena komen. Jangan takut berasa hati. Fal yughayyir, maka kita ni Nabi kata fal yughayyir, kena cegah, kena ubah. Biar kerah tak apa, kita sentuh. Kerana tegur tu biar sentak.